Seterusnya, Ikin akan minta anda untuk kaji produk pula. Okay, produk di Forever Living ni adalah produk macam ni. Pernah tengok tak botol kuning ni? Mesti ada di antara kalian tak pernah tengok tau botol kuning ni kan. Biasa mak-mak kita dulu je tahu botol kuning ni. Sebab orang yang sakit kronik je yang akan menggunakan, yang akan konsum produk ni lah. Jadi Ikin nak share kebaikan produk ni dah bertahun-tahun di pasaran. Kenapa? Daripada zaman mak kita lagi dah ada dah produk ni. Okay, antara kebaikan produk ni adalah dia adalah berasal daripada tumbuhan semula jadilah. Okay, kata superfood kan. Lepas tu dia berasaskan natural, di mana produk semula jadi ni dia tanam sendiri, dia ada ladang dia sendiri. Dari situ kita boleh tahu, kita boleh jaga stok dan bekalan mentah kita sendiri tau. Lepas tu produk ni juga, okay, botol kuning ni, aloe vera gel ni, dia ada kilang dia sendiri tau nak proses botol-botol ni. Sebab kenapa? Kita kena ada kilang sendiri sebab kita nak pastikan kualiti yang dikeluarkan sangat bagus. Bukan sewenang-wenangnya kita minta OEM. Orang kata kilang OEM tolong hasilkan produk, kita just dinamakan. Kita tak nak produk macam tu tau. Kita nak produk yang kita nampak sendiri macam mana diproses. Kalau apa-apa hal reject ke apa, kita tahu itu produk kita. Nak buat tu, kita kena pastikan customer suka dengan produk tu dan repeat sales berlaku lah. Okay. Lepas tu, bila ada tanam sendiri, kilang sendiri, okay, kita boleh jual sendiri. Maksudnya kilang tu kita lah kata owner kepada bisnes tu sendiri. Maksudnya kita boleh kawal dari segi harga. Okay, sebab kenapa? Kos operasi kita dah rendah. Kenapa produk tu sangat mahal? Sebab kita ada orang tengah. Kita ada kos operasi yang sangat tinggi. Sebab kita perlu menggunakan atau menyewakan di tempat-tempat lain. Jadi kos operasi bila dah tinggi, jadi kos produk tu of course lah akan tinggi juga. Okay. So bukan tu je, kita pun akan mendapatkan sales funnels yang mantap lah. Sebab produk ni kategori produk terdesak. Sebab orang yang ada masalah penyakit kronik, yang ada masalah kesihatan, pasti akan mencari produk ni. Kita nak sihatkan, kita nak cari alternatif. Okay, jadi dari situ kita nampak produk ni sangat senang untuk upsell. Okay, produk ni pula kita kena pastikan dalam satu bisnes, dia bukan produk keras tau. Okay, kenapa produk keras? Produk keras ni macam kita menjual aircon, kita ada perabot. Kalau kita mencari customer, kita kena sentiasa mencari customer baru. Bukan customer yang repeat sale. Adakah customer tu akan beli laptop contohnya, akan beli perabot hari-hari atau setiap bulan? Tak kan? Jadi kita kena pastikan produk tu bukan produk keras lah. Lepas tu produk tu bukan produk bermusim, yang kena tunggu perayaan. Jadi macam produk Forever Living ni sentiasa ada. Dia bukan kena tunggu perayaan. Macam perayaan hari raya ke kan baru laku. Tak, okay? Sentiasa ada pasaran. Pasti ada orang nak hari-hari. Dia bukan produk viral tau. Kena viral lah baru ni. Tak. Sebab tu kalau apa-apa hal pun, kita kalau produk viral tu, kalau kita ada stok, memang senang lah jual. Tapi lepas habis viral tu, akhirnya produk tu tak laku. Masuk bawah katil lah kan. Kita tak nak jadi macam tu. Satu lagi kita kena pastikan produk tu ada research dia sendiri. Supaya kita dapat menghasilkan produk yang bagus. Dia bagi manfaat kepada seseorang tu lah. Macam apa jadi Kak Ikin, banyak keajaiban, kebetulan berlaku kan. Jadi kita boleh share kebaikan yang Ikin ada ni, kita share ke orang yang ada masalah dari segi kata-apa nak dapat anak. Jadi Ikin boleh dapat satu tips lah. Boleh menggunakan produk ni untuk dapatkan anak yang sihat, anak yang comel kan. Okay. Syarikat ni adalah bersifat vertical integrated. Apa maksud vertical integrated? Di mana dia ada ladang sendiri, dia tanam sendiri, kilang sendiri, jual pun sendiri. Dia tak ada macam, okay, aku nak tanam ladang orang lain. Maksudnya kita kena ambil stok aloe vera kat tempat lain. Lepas tu kilang orang lain. Lepas tu kita ada orang tengah lagi. Itu menyebabkan kos satu produk ni jadi mahal. Kita tak nak jual mahal. Kita nak jual murah supaya orang yang sakit ni dia boleh beli dengan harga yang sangat murah. Okay? So, of course lah bila ada barang sendiri, tempat kita sendiri, kita akan pastikan kualiti yang terbaik lah kita bagi kat customer kita. Betul tak? So, di Forever Living ni, kita ada ladang aloe vera terbesar di dunia. Iaitu di Dominion Republic lah. Macam yang anda lihat ni kat sini, sangat luas. Okay? Sangat luas. Okay? Ini antara Sifu Mahamiza, okay, dan juga mentor dia Alujat Circle itu Kak Lila.
yang berjaya sampai kat ladang aloe vera ni sendiri. Tengok sendiri depan mata betapa luas pemandangan, betapa besarnya ladang ni dekat Dominion Republic. Lepas tu mereka pun dah hadir dekat kilang proses aloe vera ni, macam mana dibotolkan, macam mana dia kata apa, dia keluarkan gel ni kan, macam mana semua dah tengok dah. Lepas tu dia pun ada scientist research dia sendiri nak pastikan kualiti dia bagus, macam mana di shipping dan sebagainya. Bila kita ada ladang terbesar, lepas tu bayangkan daripada ladang tu dah ada lebih 50 juta pokok aloe vera yang berjenis Barbadensis Miller. Dan bayangkan dekat kilang tu boleh menghasilkan dalam 1 minit 300 botol. So sehari 400,000 botol boleh dihasilkan. Masya Allah. Tu menunjukkan, nampak tak dia punya demandnya produk ni sangat meluas. Satu dunia tau. Orang minum hari-hari. Lepas tu pengeluar produk kesihatan kecantikan aloe vera terbesar di dunia sekian. Kan itu yang paling Ikin rasa kagum lah. Kalau kita tengok aloe vera, banyak kot aloe vera di luar sana. Tapi macam mana kita nak tahu aloe vera tu berkualiti ke tak, jenis macam mana. Mungkin bagus, mungkin lambat efek dia. Kita nak yang bagus efek dia kepada kita lah untuk kesihatan kita. Okay? Bukan aloe vera je kita ada, kita pun ada juga produk keluaran madu. Kita ada 4 jenis keluaran, iaitu dalam satu bubung lah. Iaitu bee honey, bee propolis, royal jelly dan juga bee pollen. Okay, di aloe vera, di Forever Living, kita adalah penternak dan pengeluar produk madu terbesar di dunia. Orang kata kita ada ladang aloe vera terbesar di dunia kan. Kita juga dalam pengeluar madu pun kita terbesar di dunia. Di mana ladang kita tu berada di Gurun Sonoran. Kalau kita tengok kat sini Gurun Sonoran tu dia tanam kaktus semata. Tu menunjukkan gurun ni adalah gurun yang panas lah, kata cuaca panas, beriklim panas. Bandingkan kita kat Malaysia, kita beriklim khatulistiwa kan. So dekat sana Gurun Sonoran, average untuk turun hujan ni dalam setahun mungkin 1 atau 2 kali je. Lepas tu satu lagi yang bestnya, bila purata hujan turun rendah, menyebabkan kandungan madu yang dikeluarkan sangat pekat lah, sebab kita kandungan air dalam madu tu sangat sedikit. Jadi kebaikan kandungan air sedikit dalam madu akan menghasilkan madu yang sangat berkualiti, iaitu bersifat alkali. Bukan mungkin nak condemn madu orang lain, tak. Ada madu kalau di setengah negara ialah hujan banyak, menyebabkan kandungan air dalam madu tu tinggi. Jadi itu menyebabkan sifat madu tu bersifat asidik. So kita kena pastikan madu berkualiti, sebab dalam Al-Quran sendiri sebagai seorang Islam dah tertulis yang madu tu ada obat yang menyembuhkan bagi manusia. So kita wajib untuk mengamalkan, kita kena guna madu ni dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okey? Seperti yang anda semua tahu, produk keluaran daripada aloe vera, madu dan sebagainya adalah dikategorikan sebagai produk sunnah superfood. Dari situ kita boleh tahu produk dia adalah produk terdesak, di mana kalau orang tak dapat produk ni, masalah kesihatan tak dapat diselesaikan. Jadi kita nak bantu orang ni, orang sakit teruk kronik macam mana pun kita nak bantu orang, betul tak? Jadi sebab tu produk terdesak ni sangat-sangat diperlukan. Kita perlu share seramai mungkin bagaimana kita nak selamatkan orang, bagaimana kita nak bagi orang sihat dan sebagainya. Jadi bayangkan produk dia bukan produk yang tu je, dia boleh menggunakan seluruh, dari hujung kaki ke hujung rambut. Jadi dalam produk yang selamat, sunnah superfood lagi kan. Dia dekat dengan jiwa orang Islam tau. Jadi macam kita sebagai orang Islam, kita boleh upsell dengan sangat mudah. Sebab produk ni produk yang selamat. Lepas tu sekarang ni kita perhati makin hari makin ramai orang sedar ubat-ubatan di hospital hanya boleh hilangkan simptom je. Kan? Sikit-sikit kita painkiller lah apa kan. Benda-benda tu kimia kan. Jadi biasanya bukan merawat lah. So Ikin akan tunjuk demo produk. Tapi sebelum Ikin nak tunjuk demo produk ni, Ikin nak cerita sikit tentang penyakit satu produk. Produk ni sebenarnya, penyakit ni kita ada 2 jenis kategori lah. Dia berasal daripada usus dan juga salur darah. Di mana 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Lagi 20% berasal daripada penyakit yang datang dari salur darah yang tersumbat. So kita akan recommend 2 jenis produk yang kita killer produk lah, iaitu aloe vera gel, botol kuning tadi tu, dan juga Forever Omega 3 Plus ni.
dua produk ni kira produk killer kami lah. So produk ni sangat bagus, okay, untuk menyelesaikan yang penyakit dua ni lah, iaitu 80% daripada usus kotor dan juga 20% daripada salur darah. Jadi Ikin akan tunjuk demo sebentar lagi. Sebelum Ikin nak tunjuk demo, Ikin nak cerita sikit tentang usus kita lah. Ni keadaan usus kita yang sihat, normal colon. Okay, kita akan tengok beberapa keadaan usus kita yang tak berapa sihat. Okay, ni contoh-contoh gambar rajah, iaitu keadaan usus kita yang hitam, kotor dan sebagainya. Okay. Ini pula salur darah. Kalau salur darah yang sihat, dia macam ni lah keadaannya, normal artery. Okay. Kalau kita ada, bila kita ada kolesterol jahat, banyak sangat kat salur darah, menyebabkan ni, tersumbat. Kita tak nak jadi macam ni tau. Bila salur darah kita tersumbat, kita akan dapat penyakit seperti stroke, risiko sakit jantung, lepas tu masalah darah tinggi dan sebagainya. Jadi kita nak salur darah kita lancar. Jadi sebab tu kita memerlukan satu produk yang boleh bantu selesaikan masalah ni. Okay? Jadi anda lihat ni demo daripada Ikin. Okay? Kita tengok ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni Ikin nak share tentang penyakit. 80% sebenarnya penyakit datang daripada usus yang kotor lah. Lagi 20% sebenarnya datang daripada salur darah yang bersumbat. Jadi Ikin nak tunjuk macam mana keadaan usus kita lah. Okay. Ni usus kita. Okay. Dia bukan dalam keadaan lulus lah. Dia ada keadaan macam kerinting. So apa jadi? Kita pun makan. Bila kita makan, makanan tu akan lalu dalam saluran ni lah. Saluran usus kita. Lepas tu, makanan kita yang selebihnya akan menempel tau dekat tepi-tepi usus kita ni. Dan apa jadi? Dekat tepi-tepi ni, lama-lama dia akan terkumpul lah. Jadi kita pun, yalah, usus dah kotor, kita pun detox dengan air. Jadi kita pun minumlah air kan. Jadi kita minum air. Okay. Air tu dia tak lalu dekat kawasan dekat kawasan yang sempit-sempit ni tau. Jadi makanan yang kena menempel kat tepi-tepi ni, dia tak bersih dengan sempurna. So apa jadi? Lama-lama kalau kita tak bersihkan usus kita, lama-lama makanan ni akan berkumpul situ dan menyebabkan macam-macam penyakit lah, seperti kanser usus dan sebagainya. So untuk demo, Ikin akan tunjuk macam mana aloe vera gel dapat bantu bersihkan usus kita dan cuci usus kita dengan sempurna. Okay, Ikin akan mulakan air mineral. Okay, air mineral ni air mineral biasa je sebenarnya. Okay. Okay, ni betadine. Okay, betadine ni represent kotoran-kotoran yang ada dalam usus kita lah. So kita tahu dalam usus kita dah makan macam-macam lah makanan yang kita makan, makanan yang tak berkhasiat seperti fast food, lepas tu kita makan ayam goreng, lepas tu kita makan kentang goreng, kadang-kadang even sayuran pun ada racun perosak, betul tak? So apa jadi? Okay, yang ni Maggi ni represent kita punya Maggi ni represent kita punya usus lah, di mana sifat dia kembang kuncup. So apa jadi? Kita pun amalkan makan makanan yang tak berkhasiat dalam tubuh badan kita kan. Macam-macam kita makan, dah bertahun-tahun dah. Lepas tu dah lah kita ni kurang minum air. Dan apa jadi? Tubuh badan kita, tengok usus kita makin kotor. So kita pun cari jalan nak flush out, kita nak detox. Kita dinasihatkan untuk minum air yang banyak, iaitu kita kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. So kita pun minumlah air mineral, minum air, tapi pengurangannya hanya sedikit lah, kita tak nampak dia flush out betul-betul. So masih lagi ada kotoran di usus kita, dan kerak-kerak tu pun masih ada di celah-celah Maggi tu. So apa jadi? Okay, apa jadi? Kita pun suruh untuk minum aloe vera gel. Okay, aloe vera gel ni dia ada saponin. Okay, saponin ni dia akan menghasilkan buih-buih yang bantu untuk mencuci usus kita dengan sempurna. Okay, kita ambil sikit je. So apa jadi? Okay, usus kita tadi yang kotor tu, okay, kita pun minumlah hari pertama, hari kedua, tengok hari ketiga, lama-lama usus kita makin bersih, makin clear. Okay, dah flush out. Kalau kita minum air putih, okay, insya-Allah dia akan bantu keluar daripada bentuk najis lah. Jadi kita pun macam biasa
amalkan balik, maka makanan terbahasiat. Walaupun selepas kita minum aloe vera gel, kita pun masih lagi makan macam-macam. Kalau kita perhati, usus kita masih lagi okey. Itu menunjukkan sifat yang ada dalam aloe vera gel, di mana ia mengandungi anthocyanin, di mana anthocyanin ni sifat dia adalah protect usus kita lah. Okey. So sekarang ni Iki nak uji tenaga yang ada dalam mineral, dua mineral ni lah, iaitu satu air mineral dan juga aloe vera gel. So Iki akan menggunakan gadget ni untuk test. So kalau kita perhati, satu positif, satu negatif. Kalau perhati, kita tengok mentor kita bercahaya, betul tak? So kita test dengan air mineral kita dulu. Okey, nampak tak? Lampu kita kurang bercahaya. Okey, mentor kita kurang bercahaya. So kita pun nak test aloe vera gel tadi. So apa jadi? Mentol bercahaya sangat terang. Okey. Lepas tu Ikin pun nak test tubuh badan kita. Apa jadi? Okey, ni usus kita yang kotor tadi. Kita pun dah start consume lah hari-hari aloe vera gel kan. Okey, ambil sikit je. So apa jadi? Usus kita makin jernih. Maksudnya dah clear, dah flush out dah. Okey. Katakan ni air mineral tadi, walaupun kita ambil sedikit je, tak banyak. Okey. Sedikit je pun kita test tenaga. Okey, apa akan jadi? Maksudnya mentor kita bercahaya lebih terang daripada tadi itulah. Itu menunjukkan dalam air ni ada kandungan mineral. Okey. Jadi Ikin nak recommend sangat-sangat kepada yang ada masalah penyakit kronik lah, yang ada seperti penyakit kencing manis, darah tinggi, gout, ataupun penyakit-penyakit seperti kanser dan sebagainya. Ikin recommend sangat untuk anda mengambil suplemen ni lah sebagai makanan tambahan. Okey. Jadi macam pesakit kanser, Ikin syorkan sangat untuk ambil, sebab pesakit kanser biasanya akan buat kemo lah. Jadi kemo, kebiasaannya kemo ni akan matikan sel-sel lah, sel-sel yang baik maupun jahat. So apa jadi keadaan pesakit kemo ni, keadaan ni sangat kurang tenaga kan, lemah, lesu. So apa jadi, kita perlukan suplemen untuk bantu boostkan energi dia. So kita perlukan tenaga lah. Jadi aloe vera gel ni sebenarnya membantu untuk pulihkan sel-sel yang dah rosak tu, dan dalam masa sama bantu untuk serap nutrisi yang kita makan lah. Jadi pada pesakit kanser sangat disyorkan lah untuk ambil ni sebagai makanan tambahan. Ikin pun recommend kepada yang dah sihat, kepada yang kurang sihat, okey, ambillah terus aloe vera gel ni sebagai makanan tambahan. Okey, makanan yang juga sebagai detox kita lah, detox harian kita, supaya badan kita tambah sihat. Lepas tu kita ada nutrisi dalam badan kita, supaya kita lebih bertenaga lah untuk kehidupan hari-hari kita. Jadi Ikin doa semoga kita semua sihat walafiat. Okey, semoga kita semua panjang umur, dan kita akan jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai, sekarang Ikin nak tunjuk demo seterusnya, iaitu omega 3. Okey, tadi kan Ikin ada cakap yang 80% penyakit datang daripada usus kita yang kotor kan. Mana lagi 20%? 20% itu sebenarnya datang daripada salur darah kita yang tersumbat. Okey, di mana, kenapa, apa yang menyebabkan salur darah kita tersumbat adalah kerana kita ada kolesterol jahat lah di situ, yang terkumpul di situ. Okey, seperti yang kita tengok dalam buku ni. Okey, ni contoh salur darah yang tersumbat lah, di mana kita boleh tengok. Okey, kalau salur darah yang clear, yang lancar, kita akan nampak salur darah arteri kita luas lah. Okey, so apa jadi seterusnya? Bila salur darah lancar, kita akan bebas daripada penyakit-penyakit berbahaya seperti stroke dan sebagainya. Jadi Ikin akan menggunakan demo, iaitu menggunakan air panas untuk represent kita punya darah lah. Kenapa air panas? Sebab darah dalam badan kita panas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya, Ikin akan menggunakan styrofoam. Kenapa styrofoam?
biasanya styrofoam kalau kita bakar dia akan mencair tau. Jadi ikin akan melambangkan ini sebagai kita punya kolesterol jahat lah. Jadi kalau kolesterol jahat ni makin banyak duduk dalam kita punya salur darah, makin lama akan jadi tersumbat. Jadi apa tindakan kita? Kalau kita tak ambil suplemen, kalau kita tak ambil omega, badan kita akan dapat penyakit berbahaya. Dan of course sangat bahaya kalau salur darah kita tersumbat. Kita akan menyebabkan penyakit stroke lah, yang tiba-tiba pembuluh darah di kepala kita akan pecah. Itu satu kata apa, kadang-kadang benda-benda ni akan berlaku secara drastik. Jadi sebelum berlakunya begitu adalah penting untuk Ikin nasihatkan anda untuk ambil pengambilan omega 3 ni lah. Jadi Ikin nak tunjuk omega 3 kita ni, kapsul dia sangat kecil. Okay, dia senang nak telan. Tapi kalau siapa yang telan kapsul ni, biasanya dia tak ada bau ikan sangat lah. Dia biasa kalau kita beli suplemen omega kat mana-mana, kat farmasi mana-mana, dia akan keluar bau ikan kan. Itu yang menyebabkan kita rasa loya nak muntah kan. Tapi yang ni senang, dia senang nak absorb dan dia tak ada bau. Okay, so Ikin akan mulakan demo di mana Ikin akan cocok kita punya kapsul ni. Okay, kita nak tengok macam mana minyak ikan ni dapat bantu mencairkan kolesterol jahat kita ni dah turun badan. Okay, Ikin baru guna satu kapsul je, nampak cepatnya dia bertindak. Okay, lama-lama kita punya kolesterol jahat tu mencair. Okay, so kita nampak tak? Okay, lama-lama kolesterol jahat tu mencair, dah hilang lah pun styrofoam tu. So apa jadi? Akhirnya dalam tubuh badan kita, bila salur darah kita lancar, okay, kita pun bebas daripada penyakit-penyakit berbahaya lah, seperti darah tinggi, stroke, dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan darah yang lain lah. Jadi jantung kita pun sihat kan. Jadi dalam masa sama, Ikin sangat-sangatlah recommend kepada yang ada penyakit kolesterol, kepada yang ada darah tinggi, ambillah omega 3 ni, sebab omega 3 ni sangat membantu untuk salur darah kita biar tersumbat menjadi lancar. Lepas tu Ikin pun showkan sangat-sangat kepada yang ada anak-anak yang sekolah, yang nak belajar tu, ambil exam tu, ambillah omega 3 ni, sebab mereka akan lebih perempuan lebih fokus. Kenapa? Sebab dalam salur darah kita oksigen dihantar oleh darah kita tau. So kita, kalau salur darah kita tersumbat, macam mana oksigen tu nak sampai ke otak? Jadi kita perlukan omega 3 ni membantu salur darah kita ni menghantar oksigen sampai ke otak anak kita lah, supaya anak kita lebih tumpu, lebih fokus belajar, dan mereka akan lebih cemerlang lah dalam mata pelajaran mereka. Jadi siapa yang konsum omega 3 ni, badan mereka lebih cergas, kita akan seringan lah. Bila orang kata salur darah kita lancar, kita tak ada masalah sakit-sakit sendi kan, kita tak ada masalah sakit-sakit badan, lemau, lesu dan sebagainya. Okay, itu saja demo Ikin kali ini. Kita jumpa lagi next video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, share balik skrin lagi. Okay, seperti yang kita lihat demo tadi, banyak kata apa, kita boleh nampak keberkesanan lah kata satu produk tu. Kenapa Ikin nampak kata apa, produk tu sangat bagi efektif pada diri Ikin, sampai berat Ikin boleh turun mendadak sebanyak 5 kilo selama 2 minggu. Lepas tu gula pula turun daripada bacaan 7 jadi 4. Jadi dari situ kita boleh nampak produk ni sangat bagus lah kan. Jadi bayangkanlah kalau kita dapat selamatkan berapa ramai umat manusia ada masalah sakit macam ni dengan menggunakan produk ni. Itu satu amal jariah yang kita boleh buat lah. Satu lagi yang Ikin nak share, kalau kita lihat di Jepun dia ada macam-macam produk dia sendiri tau. Dia jenis negara ni jenis yang susah nak terima suplemen atau produk daripada negara-negara luar. Okay, so Jepun ni antara banyak-banyak produk, aloe vera ni yang dia suka sangat. Kalau tengok top 1 di Jepun menggunakan produk aloe vera yang terlaris di Jepun. So dari situ menunjukkan Jepun sendiri pun beria dengan produk aloe vera, kenapa tak kita? Okay,
Bukan tu je, produk ni dah ada beribu-ribu testimoni pengguna Forever di seluruh dunia. Bukan kat Malaysia je Kita kat Malaysia pun dah beribu. Bayangkan bergabung dengan negara-negara lain, berapa banyak testimoni kita dah ada. So kalau kita tengok nenek kembar ni, paling tua dia minum. So antara rahsia dia sebab dia minum aloe vera gel ni lah setiap hari. Paling tua tau ni, dah lebih 100 lebih umur dia. Lepas tu bukan tu je, kita boleh apply kat kucing juga. Ni kucing paling tua. Antara yang rahsia yang orang tua ni cakap, dia amalkan aloe vera gel untuk makanan sebagai salah satu makanan tambahan untuk kucing ni. Nampak tak kelebihan aloe vera tu bukan hanya monopoli kepada manusia tapi kepada binatang pun. Banyak kebaikan dekat situ. Okey. Produk ni dia ada macam-macam. Okey, kalau kita tengok dari hujung rambut ke hujung kaki kan. So kita boleh kita bukan yang upsell pada satu jenis produk je. Kita ada macam-macam jenis produk. Kalau ada masalah rambut gugur, adalah masalah masalah sakit-sakit badan atau masalah kurus, ada masalah kulit, apa lagi. Dan kita ada produk-produk tu banyak. Even kita pun ada juga produk kopi, produk coklat, minuman coklat dan juga tertarik lah kepada customer kita yang tega lah, memang peminat kopi tega. Jadi kita nak bagi kopi yang lebih berkhasiat sikit lah. Bukan nak kata berkhasiat tapi sebagai alternatif untuk bantu bagi kesihatan yang lebih baik pada mereka lah. Orang kata at least dia boleh dia ada pengganti brown sugar lah. Jadi dari tiga-tiga produk ni kita boleh lihat boleh membantu dapat mengurangkan masalah. Contoh siapa ada masalah kencing manis, dengan bantuan menggunakan aloe vera gel masih boleh menikmati produk-produk ni untuk menjadikan salah satu minuman seharian kita lah. Lepas tu kita pun ada juga produk-produk kurus di mana kita ada fiber, kita pun ada vitamin C untuk produk kecantikan. Okay? Kita pun ada juga deodoran yang juga multitasking. Bukan hanya deodoran semata tapi boleh menghalau nyamuk. Kan ada produk yang multitasking macam korang. Okay? Seterusnya, produk ni adalah makanan sunnah yang murah dan mudah dijual. Okay, kita boleh upsell dari segi boleh jadikan satu set basic umrah dan haji. Kenapa? Produk ni kalau kita perhati harga dia dah murah. Bukan murah je. Okay, juga makanan sunnah Rasulullah. Dah tertulis dekat sunnah yang produk ni dikatakan antara yang ramai pada zaman Nabi lagi, even zaman Rasulullah lagi disyorkan menggunakan aloe vera untuk mengubat mata ketika dalam keadaan ihram. Okay, seperti yang ditulis kat sini. Okay, ketika dalam ihram disyorkan sangat menggunakan produk aloe vera menyelesaikan masalah kesihatan kita lah. Jadi bayangkanlah dengan keadaan kita dah ada macam-macam jenis produk. Okay, kita boleh apply. Kita ada ubat ketiak, kita ada ubat gigi, aloe lips. Kita ada juga produk-produk yang bagi kita tenaga. Mandian pun ada. Okay, so sangat baguslah untuk orang yang nak pergi umrah atau haji, yang was-was, yang tak tahu produk apa nak digunakan lah sepanjang kita umrah dan haji. Kita boleh syorkan untuk mereka lah, insyaAllah. Okay. Produk ni juga, kita dapat periktirafan antarabangsa. Okay, di seluruh dunia, di seluruh negara. Okay, kita dah menang macam-macam anugerah antarabangsa, tapi harga still murah. Okay, kalau kita perhati produk-produk yang ada pengiktirafan ni, biasanya produk tu sangat mahal tau. So orang akan petikai, patutlah mahal kan. Sebab dia punya tu branding, dari segi brand dia sangat mahal lah apalah kan. Tapi kami di Forever Living, produk-produk kami sangatlah murah dan sangat-sangat senang dimiliki lah orang kata untuk kesihatan. Okay. Lagi satu yang kita paling suka dengan Forever Living ni, sebab produk ni dia ada badan penasihat saintifik dia sendiri. Di mana kita ada 3 saintis yang dah tua-tua dah ni. Kata saintis yang dah berpengalaman dalam memastikan produk tu berkualiti dan pastikan produk tu selamat untuk pengguna. Jadi kita nak result kan. Bila customer tu bagi result positif, customer kata produk ni bagi dia orang sihat, kita suka tak? Mesti suka kan? Lepas tu mesti akan berlaku repeat sale, betul tak? Itu yang kita lagi suka. Jadi dari situlah kita dapat generate income yang repeated dan berganda. So bayang kalau kita itu dari satu customer tau yang repeat. So kalau kita ada banyak customer, berapa banyak repeat customer kita akan dapat. Okay. Okay, ini contoh Sifu Ikin daripada tim Al-Job Circle. Okay, tengok masa tahun 2010 keadaan dia macam mana. Nampak tak? 2017 tengok. Okay, dia hanya apply beberapa produk ni je.
dalam kehidupan seharian beliau. Dan alhamdulillah, tengok, kita bukan hanya sihat dari segi masa, bukan bagi sihat je. Dia bagi kita kebebasan masa. Dia bagi kita kekayaan lagi. Dengan hanya menjualkan produk-produk yang makanan sunnah, superfood.